Okey, soalan nombor 6, 8 km 745 bahagikan kepada 3. Maksudnya mungkin 3 tempat lah ni. 4 km apa yang kata ni? Jarak. Jarak mungkin timanya dah tempat-tempat. Takkanlah bangunan. Mungkin kawasan tanah nak buat kat 3 tempat. Gitulah contohnya. Okey, so buat je lah operasi bahagi 8 km 745 m. Baik. So km dekat ruangan sini paling kecil ialah 8. Paling kecil ialah 3. Tapi 8 maknanya dah boleh. Lagi boleh lah dibagikan 3. Jadi jawapannya ialah 2 km. Dapatlah 6. Kuatkan. Okey, 2 km dibahagi dengan 3 tak cukup. Maka dia akan bertukar. So, berapa meter sama dengan 1 km? So, jawapannya 1000. Kalau 2 km, ia 2000. Jadi, dia akan tambahkan dengan 2745. So, maksudnya 2745 lah dibahagi dengan sipit 3. Okey. Baik, nilai kat sini ialah 1000, 2000. Patutnya 3000 baru ngam-ngam seorang dapat 1000. Jadi tak cukup. Mana dekat 1000 tak ada nilai. So, pergilah 27. Baru ada 9, 27, 4, 1, 3, 5. Jadi jawapannya 915 meter. So, jawapan terakhir 2 km 915. Boleh. Katakan sama juga. Awak tak pandai bahagi. 2745 bahagi dengan 3. Ni tak boleh. Ni boleh. 27. 10, 10, 7. So dalam 10 ni ada berapa 3? 3, 3, 3, 1 kan? Ni pun sama. 3, 3, 3, 1. Yang ni pun 3, 3, 1. So kira ada berapa dapat 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dan ini awak nampak yang ni tak? Yang baru 8. Awak nampak ni tak? 1, 1, 1. Jadilah 9. Itu yang dapat 9 tu. Dah. Habis 27, tinggal 4. 4 ada berapa dalamnya 3? 3, 1. So ada berapa kali 3? 1. Itu yang 1. Ada baki 1. 1 tak dengan 5 pula. Jadi 15. 10, 5. Dalam 10 ada tak? 3. 3, 3, 3, 1. 3, 3, 3, 1. Dalam 5 ada tak 3? 3, 2. So kira ada berapa 3? 1, 2, 3, 4. 1 dan 2, 5. Itu yang dapat 5. Okey. Alhamdulillah.